Tuan-tuan nak tengok tanda-tanda ahli syurga? Ada tanda-tanda ni, insya-Allah ahli syurga. Antara tanda yang banyak saya tengok ahli syurga ni, antaranya satu, ibadah dia lebih banyak daripada kerja merapu dia. Ibadahnya lebih banyak daripada buang masa dia. Hak ni ciri ahli syurga. Siapa Bilal? Siapa tuan-tuan? Di kalangan sahabat, Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal waktu Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi dengar bunyi dia berjalan. Bilal ada di bumi, meninggal pun tak lagi, sakit pun tak lagi. Nabi pun turun, Nabi pun tanya, wahai Bilal, aku mendengar khashataka amam, dalam syurga aku dengar kamu berjalan. Bima sabaqtani ilal jannah, perbuatan apa kamu buat wahai Bilal? Bilal pun bagi tahu, ya Rasulullah, tiap-tiap kali aku berwuduk, aku akan solat sunat 2 rakaat. Waktu tu Nabi tak ajar lagi solat sunat wuduk, Bilal dah buat. Semayang 5 waktu clear, sedekah banyak, baca Quran banyak, berjihad banyak. Sayyidina Bilal hak wajib semua dia buat, ni hak sunat ni. Maka kita pun faham bakal ahli syurga ni tuan-tuan, hidup dia banyak dipenuhi dengan ibadah. Tuan-tuan, dalam masjid ni, termasuk semua hak dengar ni, dalam rakaman ke live ke, dia tahu hidup dia lebih banyak ibadah ataupun lebih banyak benda sia-sia yang dia buat. Dia tahu. Tiap-tiap orang, termasuk saya yang bercakap, kita tahu sehari 24 jam yang Allah bagi kepada kita, apakah lebih banyak maksiat dan benda kosong yang kita lakukan, ataupun apakah lebih banyak ibadah dan kebaikan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita koreksi diri, kita tengok alhamdulillah, dalam sehari banyak ibadah yang kita buat, insya-Allah ada ciri ahli syurga.